Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke channel YouTube saya. Hari ni kita akan buat unboxing dan review lah berkenaan satu produk yang saya beli. Maaf lah, produk ni mungkin tak ramai yang berminat. Cuma saya cuba update saya punya video, cuba berbanyakkan video. Jadi saya buat je lah, upload lah apa-apa barang yang saya beli yang mungkin ada orang minat. Cuba anda tengok apa benda ni. Cuba teka apa benda ni. Pelik tak? Ini apa? Ikan ke apa? Ikan ke? Tapi kita tak tahu. Jom kita buka sama-sama. Kita buka kalau boleh hati-hati buka dia. Tengok apa ni. Sampai sini kita tahu apa ni. Nampak apa hijau-hijau ni. Kalau orang kaki mancing mesti dia tahu. Jom kita buka. Agak benda ni tak kemek sebab dibalut macam ni Aduh, tak tahulah. Saya beli ni bukan apa, sebab dia tiba-tiba saya tengok murah pula. Belilah. Beli ni sebenarnya untuk anak saudara ke. Untuk anak saudara sebenarnya. Apa kita buka. Ni kita buka terus. Kita buka, tengok. Itulah dia. Kita buka dia. Agak tak ada kemek, tak ada patah. Okey, inilah dia. Okey. Kalau tengok ni pun macam dah tahu-tahu je kan. Inilah barang dia. Nampak jaring, ada batang. Maksudnya ialah sauk. Tempat saya panggil sauk lah, tempat awak orang saya tak tahulah apa panggil benda. Ini sauk ni. Batang dia batang aluminium. Ini cukup murah. Saya macam puas-puas je tak ni. Agak-agak abang-abang kakak-kakak rasa berapa harga ni. Mesti kalau tengok gini mesti rasa macam paling kurang RM20 kan. Dengan batang macam ni. Batang dia tak adalah berat, ringan je sebenarnya. Alamak, ada kemek-kemek sikit. Biasalah delivery barang macam ni. Dia boleh panjangkan boleh panjangkan, nampak. Dia panjang itu, boleh panjangkan. Boleh panjangkan lagi. Tu kalau ketatkan, kita ketatkan ni sini. Okey, ketat. Okey, tu saiz dia. Okey. Ini tempat saya ada bunyi bising sekejap. Teruskan dengan video. Ini tempat kita tarik tu, kita ketatkan. Sini kita ketatkan. Ini tadi saya tunjuk tempat nak pasang dia punya jaring tu. Dia punya copper dia punya ni, tempat dia punya tu. Kita pasang. Jom. Cuba buat video yang cepat mungkin. Video ni kalau boleh kurang daripada 5 minit. Saya nak belajar untuk buat video pendek sebenarnya. Video saya sebelum ni kadang panjang sangat. Okey, dia punya ni. Ada punya lipat itu. Dia punya portable, senang nak simpan. Buka dia, jom kita buka sama. Saya pun pertama kali ni. Jom kita buka sama. Kita buka macam tu. Jom kita buka. Pelik juga ni. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam tu buka. Macam tu buka dia. Sepatut bentuk ni bulat ni. Macam tu. Saya mula tengok gambar tu, saya pun confuse. Macam mana dia nak hantar? Benda tu bulat. Rupanya benda ni boleh pusing-pusing punya. Macam tu. Kita masuk dia macam ni kan. Macam tak. Ini kita masukkan je jaring ni masuk dalam. Masuk jaring. Jadi lubang ni masukkan. Tarik slow, tarik masukkan. Tarikkan dia sampai hujung lah. Kita tarik ni, kita masukkan. Biar dia penuhkan. Sebenarnya saya beli ni untuk anak buah saya, bukan untuk anak buah saya. Nak ajak dia begitu. Nak sauk ikan ni, apa? Ikan laga. Masukkan laga. Masukkan, kita tarikkan ni. Tarikkan dia. Masukkan laga. Dekat kawasan-kawasan kampung ni, sekitar-sekitar ni. Nak belajar dia bela ikan laga. Masukkan. Kita masukkan dia. Okay, masukkan. Jadikan hobi. Sebab dia saya tengok ni dunia badul. Menarik pula abang badul bela ikan
Kalaga punya badul. Jom kita beli. Kita nak pasang. Masuk. Cuma kalau ikut pada binaan dia ni, dikurang sesuai lah untuk kita angkat ikan-ikan besar. Sebab benda ni pun struktur dia kita dah tahu lah, macam tak sesuai lah untuk ikan-ikan besar sangat. Setakat ikan apa, saiz kurang daripada 1 kilo okey lah rasanya lah. Untuk ikan besar tak lepas lah rasanya. Setakat ikan tilapia tu lepas lah, insyaAllah. Tilapia ikan sepat je. Masuk kan. Okey, apa hujung tu kan ni kan tadi kan kita nak ketemukan ni dalam hujung ni, kita masukkan lagi sikit lagi. Siap. Wah, okey, kita betulkan dia supaya masuknya lebih cantik. Masuk lebih cantik. Dah akan sangkut sikit, tapi kita boleh buat dia. Betul benda ni. Dan lubang kan, lubang ni tu kita masukkan je skru ni kat sini. Macam tu dia kita buat dia. Cuma kita kena, kita nampak ni keadaan dia bengkok sikit, kita kena betulkan sikit. Kita bulatkan dia, bagikan betulkan dia punya rupa bentuk jaring ni. Okey. Dah bagi tu. Nampak dah cantik bulat, rupa dia bulat gitu. Okey, nampak? Dah cantik bulat gitu. Okey, okey bulat gitu. Lepas tu kita dah masukkan skru di situ. Kita masukkan ada punya ni dekat dia punya lubang ni, lubang tu tadi tunjuk tadi kan. Kita masukkan dia. Lepas tu kita pulaskan dia. Itu dia. Kita pulaskan dia. Pulaskan dia. Okey, dapatlah kita satu sauk. Dia punya ni petah juga, sekaki setengah juga lah sini. Dia punya dalam ni, maksud dia punya dalam ni lah, daripada atas ni sampai ke hujung ni. Satu kaki setengah lah. Dia punya lebar ni saya tunjuk lebar ni dia punya daripada jarak bukaan ni, diameter dia. Dia kurang 15 inci atau 38 cm. Sama lah dia kurang ni. 15 inci atau 38 cm. Dia kurang sekaki setengah sekaki setengah. Dia kurang sekaki setengah. Tak dapat kaki setengah, kaki 1/4 lah. Kaki 1/4. 1.25 kaki lah. Kurang. Tu. Daripada binaan dia, nak kata kukuh sangat hidup. Tapi kalau setakat nak tahan sauk-sauk macam saya dah beli ni untuk sauk ikan laga ni, insyaAllah boleh lah. Tapi kalau nak angkat berat sangat ni, saya tak showkan untuk panjangkan lah. Kalau nak tangkap yang dekat ikan besar 1 kilo gitu, kita kena pendekkan lah. Kita pendekkan ni, kita pulang ni balik, kita masukkan supaya dia lebih kuat. Sebab dia ni aluminium ni bukan jenis aluminium yang tebal lah. Dia lebih kurang aluminium, plastik besi ni lebih kurang aluminium yang orang yang buat cat rumah tu. Yang jenis yang dia ada 2 aluminium cat rumah tu. Ada satu yang hitam tu kan, satu lagi yang oranye tu kan. Yang macam untuk galah panjang lagi oranye tu kan. Yang jenis hitam tu yang murah sikit tu. Aluminium orang beli kat kedai hardware tu yang jenis tu. Cuma ni lagi nipis lah dia punya batang ni. Dia punya bukan batang dia ni begini. Maksud dia batang tu lagi kecil. Dia punya besi ni sama tebal je dengan yang cat dinding tu. Gitu. Dia punya jaring ni bukan tebal sangat, memang nipis je sebenarnya. Jadi nak buat lasak sangat tak boleh sangat. Tapi boleh lah. Kita nak sauk ikan, nak ngai tu bawa ikan 1 kilo, boleh lah, insyaAllah. Itulah cerita dia. Tapi untuk lasak sangat ikan laut tak lepas lah. Tak lepas lah, tak dapat dia nak nolong lah. Jadi itulah rasanya video untuk kali ni. Dia review, unboxing dan review sauk ikan ni. Terima kasih lah untuk datang video saya. Kalau berminat untuk membeli sauk ikan ni, boleh tekan video deskripsi di bawah. Ada link Shopee di situ dan boleh beli di situ. Harga dia yang saya beli ni, cukup murah aje. Sebab itu hari dia ada bagi kupon. Kupon tu jadi murah lah. Macam ni saya beli ni total dia RM4.88 sahaja. RM4.88 sahaja termasuk shipping. Okey. Masuk shipping. Kalau ikut harga sebenar dia tulis sini RM19. Lepas tu kalau harga tanpa kupon tu RM8.99. Dia tolak dengan kupon RM4.50, dapatlah harga total dengan free shipping RM4.28. Itulah harga dia.
Jadi itu sahajalah video yang untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.